Baik, kita kembali bersama Shah Harizal di Kini Trending untuk melihat terutamanya apa yang trending. Dan apabila kita bercakap trending, kita nak melangkah ke 2016. Betul? Trend pemasaran, trend marketing ni. Shah, apa ceritanya? Betul, Syah. Kalau nak diikutkan apa yang bakal kita paparkan sebentar lagi, ini adalah apa yang sangat dinanti-nantikan oleh usahawan internet dan juga usahawan yang menggunakan platform media sosial mereka sebagai salah satu saluran kepada pemasaran. Terutamanya Facebook lah. Terutamanya Facebook. Baik. Jadi, tahukah anda, trend pemasaran digital pada 2016 dijangka tertumpu kepada Facebook video marketing. Ia susulan rangkaian sosial Facebook menjadikan ia benar-benar mudah untuk pengiklan memasarkan produk mereka tanpa mengira saiz perniagaan. Menerbitkan kandungan pada sesuatu video untuk penawaran produk atau perkhidmatan perlu ringkas namun mampu menarik perhatian prospek. Menurut pengendali web tempatan Fahmi Adam, penghasilan video untuk pemasaran di Facebook kini menjadi lebih mudah hanya dengan menggunakan fungsi rakaman video pada telefon pintar. Melalui pemasaran video dalam Facebook, para pengunjung akan buat 3 perkara. Pertama, diorang akan ada like, komen ataupun share. So, bila kita buat pemasaran video, make sure diorang akan buat call to action yang saya sebutkan tadi. Like, komen ataupun share. Bila mereka gunakan function ini, maka video anda akan viral ke merata tempat, termasuklah di dalam notification Facebook maupun di dalam email mereka. Kerana Facebook akan menghantar email notification daripada Facebook kepada dalam email anda. Facebook juga kini menjadi pilihan ramai untuk pengiklanan video. Laman MixPro mendedahkan pengiklan dan agensi telah beralih ke Facebook sebagai saluran penyiaran video promosi mereka. Bagi video yang dapat menarik perhatian orang ialah pertama, video itu mesti kelihatan asli, student, bukan video orang lain. Kita boleh buat video tentang personal sendiri. Macam kita review buku, sama ada kita sedang bercuti, sama ada kita sedang bersembang dengan customer. So, dapatkan video-video yang asli sebegini, live dengan pengguna, live dengan pembeli anda, pelanggan, itu lebih baik daripada video orang lain. Fahmi berpendapat menerbitkan sendiri video yang ringkas serta berdurasi pendek tidak akan membabitkan kos yang besar untuk mempromosikan perniagaan kecil dan bersaiz sederhana.